Okay, bagi mencari menghitung luas lukisan berskala. Okey, sekarang soalan minta lukisan berskala. Okey, sebagai contoh soalan, sebuah spanduk berbentuk segi empat tepat mempunyai panjang 2.4 meter dan lebar 0.9 meter. Spanduk itu dilukis semula dengan menggunakan skala 1:40. Okey, bermakna rajah kita ni adalah objek sebenar. Ini 2.4 meter dengan 0.9 meter adalah panjang sisi spanduk yang sebenar. Jadi kita nak soalan minta hitung luas dalam cm kuasa 2 bagi lukisan berskala. So soalan minta luas lukisan berskala. Sebelum cari luas kita cari dulu panjang sisi. Okey, panjang sisi dia kita ambil sebagai contoh, kita ambil lebar dia. Lebar dia berapa? So cara dia adalah gunakan rumus PIPO. P adalah panjang imej nisbah panjang objek. Okey, 1:40 ni adalah 1 ni adalah imej, 40 ni adalah objek. Ataupun 1 tu merupakan lukisan. Okey, lukisan berskala. So lukisan tu adalah imej, kita anggap sebagai imej. So PIPO 1:40 dan kita ketahui bahawa 0.9 ni adalah panjang objek sebenar. So ni objek. So letakkan pada di bawah 40 panjang objek nisbah X. X tu kita tak tahu panjang imej ataupun panjang lukisan yang dilukis tadi. So kaedahnya adalah darab silang saja. Okey, ni adalah perkadaran di 1 darab 0.9 sama dengan 40 darab dengan X. Kemudian kita darab dapat 0.9 40X. Jadi X sama dengan 0.9 per 40 ke X sama dengan 0.0225. Okey, seterusnya. Okey, kita nak cari pula panjang bagi lukisan berskala 2.4 meter ni. Lukisan berskala dia berapa pula? So guna kaedah yang sama, PIPO 1:40 yang telah diberi, guna nisbah yang sama. Okey, P panjang imej kita tak tahu ataupun panjang lukisan berskala tak tahu, letak X. Objek tadi adalah 2.4 meter. So kita gunakan perkadaran, kita dapati 2.4 darab dengan 1 sama dengan 40 darab dengan X. So 2.4 sama dengan 40X. Okey. 2.4 bahagi 40. So kita dapati X sama dengan 0.06 meter. Okey, ini dalam unit meter. Soalan minta hitung luas lukisan berskala. Kalau luas, lepas tu dia nak dalam sentimeter kuasa 2. So kita ubah dulu meter kepada sentimeter. Jadi luas sama dengan, okey, dia punya lebar 0.0225. Nak dapatkan sentimeter, kita darab 100, kita akan dapati 2.25 cm didarabkan dengan 0.06 meter, darabkan dengan 100, kita akan dapat 6 cm. So luasnya adalah 2.25 darab 6, 13.5 cm kuasa 2.